Itu dia trivia yang telah kami bawakan kepada anda, perbezaan pada awal FIFA World Cup iaitu bermulanya pada awalnya sehinggalah kini iaitu bagi tahun 2026. Berkenaan dengan bola rasmi Piala Dunia 2026 dan seterusnya. Sophie, kalau nak cantikkan rumah kan, kena beli langsir yang cantik tau. Ya, betul kan? Itu memainkan peranan yang sangat penting Munawar. Okey. Tahu tak nak beli langsir dekat mana? Tahu, kita ada satu tempat yang sangat cantik. Kita ada di MK Curtain. Bersama dengan rakan pelapor kami akan berkongsi dengan lebih lanjut lagi berkenaan perkara ini iaitu sempena dengan program ulang tahun ke-80 di Delta Kelantan. Silakan rakan pelapor kami Amirul Hafiz Rosli. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Pulau Seri Tanjung untuk sambutan ulang tahun RTM ke-80. Pelbagai program menarik yang ada di sini, adanya seloka bersahut, adanya sukan rakyat dan ini adalah julung kali penyampai Kelantan FM bersama dengan pendengar, kolaborasi mantap termasuk dengan penaja itu sekali. Dan untuk hari ini kita bertuah kerana kita bersama dengan antara penaja untuk ulang tahun RTM ke-80 di Pulau Seri Tanjung ini, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif MK Curtain Berhad, iaitu Datuk Syed Kamaruzaman, Datuk Syed Zainul Horti Shahabuddin. Dan Datuk, boleh Datuk kongsikan sedikit mengenai penajaan atau sumbangan MK Curtain bagi program hari ini, termasuk bentuk sumbangan yang diberikan serta bagaimana inisiatif ini sejajar dengan matlamat syarikat dan sasaran syarikat Datuk sendiri. Okey, pada hari ini kita bagi bantuan dari segi pembelian lansir. Kita pasang di 3 buah rumah, kita beli dan kita pasang di rumah masing-masing tu. Dan juga kita juga ada hamper yang kita bagi mengikut keperluan rumah-rumah tersebut. Aktiviti ini memang sejajar dengan matlamat syarikat. Because value kita di MK, K itu bermaksud kindness. So bila K itu kindness, kita memang kena bagi balik. Bukan saja fikir tentang nak buat duit, tapi bila dah ada kemampuan tu, kita cuba bagi balik kepada mereka-mereka yang memerlukan. Supaya sikit sebanyak kami di MK dapat juga membantu mereka-mereka yang perlu. Okey, Datuk. Apa perasaan untuk Datuk sendiri melihat dengan awalnya itu naik bot sekali tu sampai di sini dan acara yang berada di sini dengan pendengar-pendengar Kelantan FM begitu meriah. Kalau Datuk melihat sendiri, macam mana? Pertama sekali, kena ucapkan terima kasih kepada RTM. Kalau tanpa mereka, tak sampai saya ke sini. Kerana ini pun tempat baru yang saya dan orang sini pun tak pernah tengok. So, saya sarankanlah kepada siapa-siapa kalau ada peluang datang Kota Baru tu, singgahlah ke tempat-tempat yang macam ini. Dan saya harapkan dengan adanya aktiviti macam ni, RTM bukan saja dapat memberitahu pada rakyat bahawa kita patut turun ke Kelantan dan tengokkan pulau yang secantik ini, di mana aktiviti mingguan dia memang meriah sungguh. Memang ramai sungguh orang. Daripada naik bot tadi tak berhenti-berhenti bot berjalan. So, tahniah kepada pemilik dan tahniah pada RTM kerana menganjurkan aktiviti semacam rupa. Ketidak, tanpanya tak mungkin orang akan mengetahuinya. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Dengan ulang tahun RTM ke-80, pelbagai acara menarik yang ada di sini untuk penduduk yang berada di kawasan ini, jadikan pulau ini, Pulau Seri Tanjung, eko pelancongan yang ikonik di negeri Kelantan, hadir ramai-ramai ke Pulau Seri Tanjung. Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan di Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.